Guna tak guna, itu belakang cerita. Jangan try to be hero. Sebab apa? Niat permohonan EOT ni kan, dia akan valid dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan, kes tu berlaku. Lepas pada tu, habis lah. Tak ada lah. Macam-macam lah akan timbul. Ini pengalaman saya dalam SIPA. Dia semua ada dalam kontrak kan. Dalam COC. Okay, baik. Okay, sekarang ni kita nak ubah daripada 19 bulan 8 kan, kita start tu kepada 16/8/2025 kan. Lepas tu siap yang abang minta tu 31/11, bukannya 25 bulan 2 27, betul tak? Jangan kita tak boleh setting situ. Tak, saya nak tengok hari apa. Okey. Takut dia clash cuti kan? Dia tak ada, dia sampai 30 lah, 30. Tak apa, tak ada masalah. Nanti dia akan auto suggest dekat kita. Dia akan auto suggest dekat kita sebab kita dah register dekat chain working time. Kita dah masuk cuti, exception, lepas tu pula weekday, weekend. Dah. Okey, baik. Ni saya nak tunjuk satu contoh kat abang ni. Macam mana kita nak ubah satu tarikh tu dengan mengekalkan skala unit pengukuran. Itu yang saya kata kat abang tu, yang masjid tu ada banyak split task. Walaupun saya tak dapat soft copy, saya boleh tengok melalui PDF. Tapi kalau dapat soft copy, saya lagi abang, dah lagi copy ya. Bukan kita nak cari salah orang, dah abang. Duit abang, duit yang mengalir tu, duit tu. Cari masalah tetap salah. Saya kalau kata okey, saya kata dia okey ni. Okey lah, tak payah khidmat tuan, tak payah, dia okey ni. Kita akan cakap macam tu. Tapi kebanyakan yang duk main cari bomo ni mestilah ada hantu. Macam hantu duk kacau. Hantu tu dalam program ni, dia ada benda yang punya musibat kita punya perjalanan projek ni. Tapi musibat tu tak masuk akal. Apa sebab jadi macam ni kan? Klien pun jadi pelik. Sampai klien dah petikai integriti kita. Dia petikai kita punya kompetensi. Habis tak jejah kan? Tak ada. Contoh macam ni kan? Hang dulu masa interview hang cerita sampel macam-macam. Bila main beraksi, apa benda tahu? Hang macam mana ni? 6 bulan sudah. 6 bulan lepas tu tahu surat. Dia macam tu lah. Kita tak mau sembang ting kosong. Yang tu kita nak betul-betul well perform. Dalam masa yang sama tu, sama-sama kita upgrade lah kan, seiring semasa perjalanan projek tu kan. Yang kata apa, kita kata value added lah. Okey, baik. Macam mana kita nak ubah ni kan, tanpa menjejaskan skala unit pengukuran yang sudah ejah tadi tu. Skala dia kita kena maintain daripada mula projek TMT kan 17/1/2024 sampailah TST. TST ni tarikh serah tapak iaitu apa abang? 18 apa? 8. Tak. Okey, baik. Abang kena insert column. Klik kanan lah macam tadi. Klik kanan, insert column. Okey, buka predecessor. Type P lah. Type P. P. Okey, predecessor. Okey, lepas tu pergi dekat cost tu lagi kan. Cost tu. Okey, insert column lagi. Cari successor pula. Successor. Successor. Okey, lepas tu pula boleh lah buka satu lagi tu, letak tepi buka lah duration. Dia sama lah duration yang kita buka ni dengan ujung tu, dia sama lah. Dia akan reflect duration. Yeah. Undo. Undo.